Hari ini kita berada di sini bukan sahaja untuk meraihkan bulan Ramadan yang penuh barakah, tapi juga untuk menyampaikan rasa kasih dan tanggungjawab kita kepada 113 orang anak-anak yang dikasihi di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni. Yang berbahagia Datin Sri, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Tanggungjawab untuk memberi perlindungan, penjagaan serta membentuk sasiah anak-anak ini merupakan satu tanggungjawab yang mulia. Ramadan adalah bulan yang mengajar kita tentang kesabaran, keikhlasan dan kepedulian terhadap mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita hari ini kita dapat menceriakan hati mereka serta memberi inspirasi dan harapan kepada mereka untuk terus kuat menghadapi kehidupan. Saya juga berharap agar program seperti ini dapat diteruskan dan diperluaskan pada masa akan datang. Bukan sahaja di bulan Ramadan tetapi juga sebagai bahagian daripada usaha berterusan dalam menjangkiti golongan yang memerlukan. Dari pihak Puspanita berharap agar anak-anak diberikan kesihatan yang baik oleh kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi serta semoga pusat jagaan ini terus bergiat aktif dalam memperjuangkan nasib anak-anak tersayang ini. And then we should be thankful sebab ada orang seperti Encik Jamaluddin dan juga penjaga-penjaga di sini. Terima kasih dari kami kerana ada anak-anak ini dapat hidup dengan lebih baik lagi.